لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Adui, zaman sekarang ni kalau ada roket meletup tu capai video 10 tahun lepas. Kalau ada tangisan tu sambil rakaman Lubnan, Syria, bahkan ada yang dari filem. Lepas tu naik caption konon serangan terbaru Israel ke Gaza. Konon Iran serang Israel. Tapi bila orang tanya ni tahun bila? Mulut senyap, hati mula rasa panas. Sebab tahu dah fitnah. Tapi nak menang juga. Wahai anak bangsa, kalau kita guna video lama tapi sebut sebagai kejadian baru, itu bukan info, itu dosa. Mungkin orang share sebab simpati, tapi simpati tak halalkan dusta. Islam tak berdiri atas drama. Islam berdiri atas kebenaran, walau pahit. Hari ni, Tok Dalang seru. Bila kau nampak video perang, selidik dulu. Tengok logo, tengok tarikh, tengok bunyi latar. Jangan cepat sangat share. Nanti kau pun terheret dalam dosa fitnah yang berganda. Dan ingat, bila dunia tahu pejuang Islam guna video palsu, bukan musuh yang malu, kita yang hilang maruah. Maka biar darah jadi nyata, jangan berita yang mereka. Biar perjuangan kita lambat naik, asalkan tak berasaskan penipuan. Tok Dalang pesan, video lama jangan hidupkan untuk tipu baru. Nanti yang hidup bukan perjuangan, tapi dosa.